Malam dah mula masuk, dah mula gelap. Saya mula perasan bang, air tasik ni lain macam tau. Dia punya tenang semacam aja. Tapi kita okeylah, buat tak kisah je lah. Macam biasa kan. Saya berdiri dekat tepi bot tu, paling gewang. Sambil mata ni tengok scan permukaan air tu kan. Tiba-tiba Weh, bunyi apa tu weh? Apa yang jatuh weh? Saya tengok bang, saya suluh. Tak nampak apa-apa pun. Weh, itulah toman besar tu. Kau lambat sikit je Kim. Kan dah terlepas. Dan dalam masa yang sama bang, dekat belakang bot kami macam ada bunyi gelembung buih tau. Masa ni masing-masing dah terdiam dah. Saya ni dah rasa meremang ni, dah rasa lain sangat. Dan pendengar semua bayangkanlah, bila saya suluh ke satu arah tu, saya nampak bang, benda tu dia macam berbuih-buih tau, berbuih-buih daripada bawah. Dan masa itulah saya tengok keliling ni lain macam tau, gelap sangat. Dengan lampu jambatan tu nampak jauh sangat kat belakang. Dan tepi-tepi tasik tu nampak gelap bang. Tak nampak pokok, tak nampak apa dah. Fendi. Dah lah weh. Kita gerak lah weh. Cari pot lain lah weh. Aku rasa tak sedap hati dah. Masa ni bang, si Fendi cuba nak hidupkan enjin. Tak boleh hidup bang. Tak jadi dah. Tak boleh bang. Lan dah mula gelabah dah. Weh Fendi, apa hal pula ni? Kau jangan main-main lah weh. Asal pula tak boleh hidup? Kau tak check ke tadi? Tak. Aku dah check lah. Takkan lah. Siang tadi elok aje. Kau apa hal pula nak salahkan aku ni? Masa tu kita orang kat atas bot tu dah mula bertekak tau bang. Memang dah jadi macam suasana tu dia huru-hara. Dan masa itulah yang saya ni tengok suasana dah jadi pelik tau bang. Senyap sunyi, tak ada bunyi apa pun. Dan tiba-tiba Weh, apa ni? Siapa main ketuk-ketuk ni? Korang jangan bukan-bukan weh.